Okay geng, contoh kita nak ambil sub kayu. So macam mana kita nak kira? Contohlah untuk tiang tu, dia punya kelebaran 600, dia punya ni 400 lah, senang kira Lepas tu ketinggian dia, contohlah ketinggian dia kita ambil lah 2 meter 2600. So untuk kira berapa harga kayu, standard kalau ambil sub sekarang zaman sekarang 1 meter square lebih kurang dalam RM30. Okay, RM30. So kat sini kalau nak kira berapa meter untuk ukuran segini duit dia, kalau untuk satu tiang ni so kita kalikan 0.4 kali 2.6. So sama dengan 1.04 kalikan 2 pasal ada kiri kanan. So sama dengan 2.08. Okay, 2.08. Itu yang untuk sebelah kiri dengan kanan. Sekarang kita ambil depan belakang dia pula. 0.6 kali dengan 2.6. So sama dengan 1.56 kalikan dengan 2 sebab kiri kanan kan. So kali 2 kita dapat dalam 3.12. Okay, kita totalkan 10, 2, 5.2. So untuk satu tiang ni saja, dia punya meter square dalam 5.2 meter. Okay, so dari 5.2 meter ni kau kalikan dengan harga 1 meter. So sama dengan 5.2 kali dengan 30. Okay, untuk buat satu tiang ni, kos kayu, kalau ambil sub untuk satu tiang ni sama dengan RM156. Okay, so untuk satu tiang, kalau kau ada 10 tiang yang saiz besar macam gini, kau kalikanlah 10, 1560. So ini kos untuk buat orang kayu yang ambil sub. 1 meter sama dengan RM30. Okay, untuk ground beam bawah, contoh kita punya ground beam rumah kita punya ground beam rumah contohlah 6 meter lah. Okay, dia punya saiz ni 600 kalau rumah biasa kita buat kecil kan. Okay, kita buat 450 kali 230. Ini ground beam Okay, kalau ground beam ni biasa kita akan kali macam ni. Panjang kali dengan tinggi dia. So maknanya 6 meter kali 0.45. Kalau nak kira lah. So 6 kali 0.45 sama dengan 2.7. Kau kena kalikan 2 sebab dia ada kiri kanan. So kali 2, so sama dengan 5.4. Okay, 5.4 ni kau kalikan dengan 1 meter square sama dengan harga 30 kan. So kau kali dengan 30. So untuk satu ground beam saja, kos kayu beam bawah. Jangan yang ada slab ni beam bawah. So sama dengan RM162. So ini ukuran dia. Kalau nak kira lah Okay, lagi satu aku akan ajar macam mana nak kira slab pula. Beam yang ada slab. Ini beam bawah tadi. So kalau beam yang ada slab, contohlah kita ada beam. Sini pun beam. Okay, ini ada slab. Okay. So kalau kau nak kira slab ni, macam lebih kurang samalah. So tengok dia punya tu kalau dia terus habis, senang kita cakaplah ni beam 600. Okay, beam 600 Ni beam 600, ni pun 600, ni cakap 600. Lagi satu dia punya ni pun kali 230 lah. Dia senang kira lah. Okay, slab ni pula, slab dia tebal, cakaplah 150, dia senang kira Ni semua ada taipan, kalau beam yang dekat atas, ni semua ada taipan. So untuk kau senang, cakaplah ni kita senang kira 6 meter panjang, ni 5 meter panjang. So nak kira dia,
panjang kali lebar dulu. Maknanya 6 kali 5. Okey, 6 kali 5 sama dengan untuk slab dia je dengan taipan. Slab plus taipan. So, sama dengan 30 meter. Okey, untuk beam pula, sebab dia punya slab 150, kau kena potong 0.5. Maknanya, dia jadi, beam tu jadi 0.45 kalikan dengan panjang dia 6 meter. Lepas tu kau kalikan 2. So, kau kalilah. 0.45 kalikan dengan 6 kalikan dengan 2. So, kau akan dapat untuk kiri kanan ni sama dengan 5.4. So, kiri kanan ni juga kali lagi 2 5.4 ni pun 5.4. So, sama dengan kali 2 lagi sama dengan 10.8. Okey, untuk sini kau tak boleh kira 5 meter geng, beam yang ini. Sebab kau dah tolak ni, beam ni kan 230 kan. Kau kena tolak 230, 230, 460. So, dari 460 ni, 5 meter tolak 460. Maknanya 5 tolak 0.46. So, sekitar dalam kat sini ada 4.5. So, 4.5 tu kau kalikan lah. 4.5 kalikan dengan 0.45 sama dengan 2.025 kali 2. So, untuk beam dalam ni, okay, dia 4.05. Okay, tadi 10 kan, ini nombor 1. Ini nombor 2. Sekarang kau nak yang ini, kau kena kalikan 5 kalikan dengan sama juga. Kasih tinggi sikit, 600. 5 kali 0.6 kalikan dengan 2 kiri kanan. So, kau akan dapat 6 meter. So, campurkanlah semua. 6 campur 4.05 campur 10.8. Campurkan lagi dengan slab tadi 30 meter. So, untuk slab yang panjang 6 meter, lebar 5 meter, lepas tu ada 4 beam yang sama saiz semua. Untuk kos buat kayu ni, kalau korang nak tahu, kau kalikan dengan 30. So, ini punya kos kayu se-RM. Dia punya kos kayu kos kayu dia RM RM1,525.50. Ini kalau slab yang ke atas yang panjang dia 6 meter kali dengan 6 meter kali 5 meter lah, yang ada beam kiri kanan. So, ini kos dia. Kalau plan ni macam ni lah. So, ini yang kita kira untuk basic. So, macam mana tadi dah ajar, kira tiang, kira ground beam, kira slab. So, formula dia semua sama saja. So, kat sini kalau dah faham cara kira kayu, so korang boleh kira macam mana kau nak buat rumah, kos barang kau macam mana, kau boleh kira sendirilah. So, senang cerita dia, panjang kali lebar. Okay. Lepas tu, kali dengan harga. Okay, harga semasa untuk kayu RM30. Pun boleh plus minus plus minus sampai RM27. Yang 30 tu dah kira paling tinggi lah. So, panjang lebar ni kau tengoklah, kalau ada 2 side kali 2. Tinggi dia pun ikut, kalau macam beam ikut ketinggian, kalau slab ikut panjang kali lebar. So, kalau kau punya beam, kau kalilah panjang kali tinggi. Kalau tiang, panjang kali lebar. Tinggi kali lebar. Lepas tu kali dengan harga ni. So, kau kira keliling-keliling bangunan kau, tolak kalau yang ada jumpa lapping-lapping, contoh beam kau macam gini, lepas tu ada lapping macam gini. So, yang ni panjang-panjang kau kira panjang. Panjang-panjang kau kira panjang. Yang dalam pendek-pendek. Kalau tu ada slab lah. So, macam inilah basic calculation dia. So, semoga bermanfaat untuk korang dan jangan lupa subscribe. Nanti aku ajar korang
kira besi pula macam mana lagi detail. Okay.